Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Aish Arsyad bin Khalilullah, berumur 11 tahun dan saya merupakan anak didik SK Sekretariat Kota Baru Kelantan. Kod sekolah saya ialah DBB 1109. Hobi saya ialah membaca. Dengan membaca, kita dapat menambah pelbagai ilmu pengetahuan. Pelbagai bahan bacaan yang telah saya baca. Hari ini, saya ingin berbicara tentang sebuah buku yang berjudul Diari Ahli Syurga. Syurga didamba, layakkah aku menghuninya? Sentiasa bermain-main di benak fikiran Nurhuda, pesakit kanser. Novel Diari Ahli Syurga ini adalah hasil karya seorang penulis lelaki yang bernama Zaki Zainal dan ia merupakan sebuah buku fiksyen ilmiah yang berunsur keagamaan. Ia diterbitkan pada tahun 2019 oleh Buku Kau. Buku yang diterbitkan ini setebal 109 halaman dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 10 bab. Buku ini boleh dijadikan pedoman hidup dan syarat dengan nilai-nilai murni tentang berakhiran hidup seorang pesakit kanser. Saya sangat teruja untuk berkongsi sebuah novel yang amat menyayat hati kita semua. Ayuh bersama saya kita amati perjalanan cerita ini dengan lebih dekat. Buku ini mencatatkan kisah seorang isteri dan ibu penghidap penyakit kanser yang telah disahkan oleh doktor bahawa jangka hayatnya tinggal 3 bulan sahaja. Mati itu pasti, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu ajal maut kita. Kita hanya berusaha, Allah yang menentukan segala-galanya. Tiada hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda kematian, tanda-tanda 100 hari, 40 hari sebelum malaikat maut datang. Tetapi tanda-tanda ini dinyatakan oleh mereka yang hanya mungkin dirasai oleh segelintir manusia, kata-kata Ustaz Ilyas. Namun, perasaan ini dapat dirasai oleh Puan Nurhuda binti Hatim, seorang wanita yang amat tabah dalam menghadapi saat-saat akhirnya bersama keluarga. Beliau mempunyai 3 orang anak yang bernama Hajar, Jebat dan Tuah. Setiap detik, setiap saat masanya dipenuhi dengan keinginan dan permintaan anak-anak serta suami tercinta. Perasaan letih, hiba menghadapi penyakitnya dapat ditepuhi dengan sabar dan tenang. Melalui catatan diarinya, di saat-saat akhir, beliau sempat membuat persiapan seperti urusan harta dan hutang sebelum pemergiannya supaya tidak menyusahkan orang yang ditinggalkan. Kemuncaknya, catatan diari Nurhuda pesakit kanser ini, seolah beliau tergolong dalam kalangan ahli-ahli syurga dan dapat merasakan suasana yang indah dengan haruman bunga kemboja serta merasai kedamaian sehingga pengakhiran di alam barzah. Sesungguhnya apa yang tercatat dalam diari Nurhuda banyak berkisar tentang perjalanan seorang ahli syurga yang dapat menerima syafaat dari kalimah La ilaha illallah. Yang pasti hanya Allah yang sahaja yang maha mengetahui. Sahabat-sahabat semua, terdapat banyak pengajaran daripada cerita ini, iaitu kita perlu tabah dan sabar menghadapi pelbagai rintangan atau masalah supaya ianya dapat diselesaikan dengan tenang. Kita juga perlu berfikiran secara munasabah untuk membezakan antara baik dan buruk. Selain itu, cerita ini mengajar kita menerima takdir atau ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita perlu redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap dugaan dalam kehidupan pasti ada hikmah yang lebih baik untuk kita nanti. Janji Allah itu pasti, maka usahalah selagi mampu, bertaubatlah selagi mahu. Sekian, terima kasih.